Assalamualaikum. 300 bonus. Wow. Siapa macam ni? Bagilah nampak walaupun potong kan. Power tinggi-tinggi, kalau bawa tak bawa sama je. Set the pace when I'm running. I always take it running. I always give it 100. Don't need a play the game like it's nothing. I'm always thankful. Okay guys, selamat kembali lagi dalam rancangan Kaki Speed. So guys, hari ni kita nak tunjukkan korang kereta yang paling acah-acah dekat Malaysia ni. Kita cakap dekat Selangor, KL dia macam tak gempak sangat. Kita mesti kena cakap Malaysia. Hari ni kita nak berceritakan tentang kereta Honda SB3 Uncle. Oh lupa, SB3 VTEC Turbo. Uncle hari ni dia ada buat jemputan lah. Dia jemput kawan-kawan semua untuk datang tengok lah dyno dia kan. Kereta dia dah siap dah. Apa yang dekat luar sana mungkin ada yang tak tahu, Uncle dia tengah projek kereta SB3 dia. So memang kalau sebelum ni korang tengok kereta memang lama sangat lah kita tak nampak kereta Honda dia tu kan. Dia asyik naik kereta kancil dia yang warna hijau tu. Sekarang ni kereta SB3 tu dah siap. Dia nak dyno. Kita akan pergi ke sana untuk tengok berapa laju kereta dia dapat sebenarnya kan. Tapi nampak setupnya macam padu lah. Dia buat dia punya apa ni, api tembak ekor bonet tu. So dia dah jadi macam trend Abemeh dia Narok dah ubah dah. Narok dah tak tembak depan dah. Dia buat tepi guys. Diorang baru start nak buat depan. Apa lah diorang ni, ketinggalan zaman. Dia kena ikut Narok. You could try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go. Abang tak ada Evo hari ni bang. So hari ni kita kena tengok Uncle dapat berapa horsepower. Tak dapat 600 suruh dia balik. Okay jom. Abang Adi pun ada So dia bawa dia punya kereta EF. So aku rasa meriah lah kali ni kan. Uncle dia dah bagi tahu dah kalau boleh dia nak jemput ramai-ramai. Sebab dia cakap dia akan jadi SB3 yang paling mendunia lah untuk tahun ni kan. Alang-alang dia cakap kasih viral kan. Harap dia boleh on top lah. Tu yang aku pelik tu. Dia memang dah top dah. Apa lagi dia nak top? Dia nak kalahkan siapa? Ali Shukri ke? Aku pun tak faham. Coklat angin pun ada. Macam biasalah kawan baik Uncle kan. Coklat angin mesti ada lah. Jadi aku ni tak tahu ni nak parking kat mana ni. Macam dah tak ada parking dah ni kan. Of course Narok pun ada Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sawadikap. Ini orang datang dia memang kenikah. Okey Narok. Sebab hari ni dia cakap kalau boleh dia nak viral kan. So kita harap video ni viral jugalah. Kita support lah member-member. Sebab member kan gila famous kan. So hari ni Narok agak-agak lah. Dia tak dapat 600 kita suruh dia balik lah 600 tak dapat. Tak dapat? Sebab tengok kereta pun tebu. Tapi tebu tak nampak. Tebu tak dapat? Tebu tak nampak. Baik simpannya. Tebu tak nampak. Tak tebu tadi besarkan sikit. Bagilah nampak walaupun potong kan. Nampaklah bulat siput tu. Tak nampak. Tebu tak macam tak function lah. Baik tak payah pasang lah macam itu. Naik baik ni. Tapi itulah Narok. Sama bila tembak atas bonet kan. Orang dah tukar zaman lah. Sabar yang driver aku tembak abang ni. Okay so apa? Ni is that a Supra? Yeah. Apa khabar weh? Sihat? Alhamdulillah sihat.
Supra tu saya tahu awak deal dengan siapa. Sebab awak deal tu dengan kawan baik saya tu. Oh, kau baik. Saya tengok hampir dah beli lah. Aduh. Alhamdulillah. So awak kena kalahkan Nim lah macam tu. Tak nak kalah. Tak ada. Nim dah on top. Buat dekat mana? Buat dekat Nim juga. Kan Nim. Tompol susah nak kalahkan sebab dia tune. Dia yang ajar. Dia tak boleh. Baru nak up. Okay. So Supra sempat siap untuk retro Evoque ah. InsyaAllah tengah in the making sekarang. Tengah mencuba untuk dapatkan rentak supaya dapat lah. Kita dapatkan juga. Agak lebih sikit, tak siap pun jadi siap. Dia memang asal event je memang semua orang ada kedai. Asal event je semua orang ada kedai. Semua dia tak bagi tidur kan. Tapi tahun ni kau bagai bodywork pun hentam, bagai enjin pun hentam. So Abel tengok, Abel sekarang lain dah sejak dah beli Supra, baju pun dah lubang-lubang lah Baju goyak. Ingat Tokek tak pakai baju goyak. Tokek banyak lampu kan. So ini sahabat kita, apa khabar? Baik. Macam mana? Adakah awak dapat claim pakai Supra juga? Aku nak fight sampai dapat Supra. Ya, Alhamdulillah, kita doakan. So bagi siapa-siapa mungkin yang tak tahulah, Kemal dia baru dapi apa orang kata kemalangan lah. So kemalangan yang agak viral lah So sebenarnya kita cakap tak dekat sangat. Kalau korang nak tengok, pergi tengok lah Kemal, Kemal. Kau pergi tengok video dia. So teruk lah, kesian lah dia Benda jadi dia bukan salah aku. Buat gaya lah. Habis bila jadi macam tu tak tahulah sekarang macam mana, apa cerita? Aku tergantung tak ada tali. Tergantung tak bertali. Buat betul layan dia. Lepas insiden ni dia kepala gelong sikit. Aku adjuster. So, mudah-mudahan lah kita doa yang baik-baik. Korang kasih komen, doakan Kemal. Mudah-mudahan dia dapat. Kalau tak dapat Supra pun dapat pakai Tanto pun okey lah. Dia kawan kan. Kawan kepada Embok kan. Apa khabar sahabat? Baik. Baik bang. Baik. Tengok. Tengok dia siap bawa jajan tu. Malam ni ada show. Apa khabar? Assalamualaikum. Wah, sihat Sihat, alhamdulillah. Walaupun dekat gelap nampak ada cahaya ni. Nur. Nur. Okey, jangan lupa pergi konsert intim Sekarang ni aku pergi Reno loh. Okay. People like sheep move feet, heard it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions and alang-alang dia dah stop. So tadi saya dah tanya banyak lah. Narok cakap lebih kurang dapat lebih kurang dalam 90 horsepower lah. Saya cakap baik pakai NA je kan. So tadi tanya NA 60. Tanya boy, coklat angin kita tanya, coklat angin cakap tinggi sikit lah 18. Ada tanya 28. So agak-agak lah kalau saya rasa 1.5 je kot kalau kita angkil ni. Tadi dah angkil tangkil berapa? 2.3 dah. 2.3? So boleh lompat sampai 38 tak rasa? Tak boleh. Ya, aku ingat. Boleh, sebab tebu tak nampak. Tebu tak nampak. 300 bonus. 300 bonus. So mengejar lah. 300 normal. 300 kalau normal. lebih 300 bonus. So kira tapi sangat. Rasa lebih lah. So lebih. Uncle kalau dekat Malaysia ni SB3 you punya kereta paling laju lah sekarang. Fastest in the world. Sorry to say. Terpaling Fastest in the world. Fastest in the world Dia claim. Uncle claim sendiri lah So kita tengok kejap lagi. Tadi Uncle cakap dia dah run dah dapat 238. So mengejar 300. Yes, So kalau 300 je. Narok cakap
lebih 300 bonus. Yeah. Okay. So Enzo sebab tu Narok dia tukar tembak dekat belah driver sana. Sebab dia tahu belah depan tu dah tak boleh pergi dah. Dia kena buat dekat tepi tu. Okay, kita tukar exhaust semua depan. Tapi dia take off for Z. Yeah. So tebu yang kau pakai ni tebu apa kan? Tapi turbo ni dulu turbo saya. Tak Glisser. Kalau Glisser dapat 380 horse 1.5. Kalau ni tak dapat malu lah. 1.3. Nak bagi tahu dulu. 1.5 mainline dyno tau. Tak ada VTEC tau. Okey, jangan berpeluh. Kejap saya sikit. Ni tak ada VTEC juga. Oh, tak ada VTEC juga tak ada VTEC. So maknanya dia guna enjin asal dia ke macam mana ni Uncle? Dia cam VTEC killer. VTEC tak ada. Okey. Sekejap lagi boleh dapat berapa? So Uncle memang dia expect boleh dapat dalam 28 atau 300 lah. Masih mengejar lagi kuasa kuda yang ada. Saya rasa mungkin boleh dapat sebab livery dah tak ada. Dah kurang lah berat dia sikit kan. Dia tak dyno tak berat. Dyno tak berat. Angin tak ada. Hari ni dyno ni kita dapat dia punya angka tu adalah satu cerita saja. Kalau betul-betul punya kita nanti buat setup pergi run genting ke mana kan Uncle kan. Yeah. Ini sambil-sambil kita nak jumpa rakan media. Jangan petik Toy. Okey bang. So hari ni kita datang demi Uncle. Abang agak-agak dapat berapa bang? 380. Nah, saya ingat 600. 600 punya nak ramai datang. 300 lebih. Siapa macam ni? So sekarang diorang tengah dyno. Aku tak tahu daripada pukul berapa diorang start. Kira aku datang lambat kan lah. So kita tengok. Dia bukan cerita tentang horsepower. Dia cerita sampai last tentang joki kan. Berapa powernya joki? Power tinggi-tinggi. Kalau bawa tak bawa sama je. Kata-kata daripada budak NA. Tak payah tepuk-tepuk ni. NA saya 100 lebih je. Tapi dia ada bangka juga. Yeah, betul. Sampai 300 power dua belakang lah. Ujung-ujung naik towing. Sebab tu bapak awak bangga dengan awak. Awak hebat, awak tahu tak? Kalau orang susah pun saya tolong. Ni lawan dengan Azia pun kena kat ni kan. Azia selamba je potong. Mana dia cakap? So estimate target dia agak-agak dia dapat berapa? 28 lah. 28? Tak pasti. 38. Target 38 lah. Okey. 28. Awal. Bagi dia running dulu. Dia letup lambat-lambat sikit. Letup exhaust tau. Kita cerita pasal exhaust. Jangan cerita pasal enjin. Owner confidence level tinggi. Kalau tidak tak adanya aku jauh-jauh datang sini kan. Betul. Dia kalau boleh dia kena ambil gambar. Jangan tak ambil. Kena support dia. Sebab dia nak mendunia kan. Tunggu ejek aku. Tak. So tadi semua orang dah cakap lah. So kita dah ada satu kata sepakat lah horsepower dapat berapa. Cuma awak je belum bagi tahu lagi. Berapa agak-agaknya aku 127 lebih kurang tiba aku. Bakal nak ingat tiba naik kan. Sebab aku sekarang dah tak boleh makan apa dah. Dia potong ya. Apa khabar Papa? Very good. So Papa, aku ada bagi tahu 127. Papa agak-agak kereta ni boleh dapat berapa Papa? 178 lah. 178 lah. Terbalik.
Okey masuk. K dengan ibu dia buat K dengan ibu. Dia masuk dalam komen tu. So, Sejuk tu bukan panas, sejuk. 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 Salji. Rasa normal. Buat salji O sikit. Bodoh lah. Jap. Tolong saya jap. Bos, tak cukup bos. Ha? Tak cukup? Man, sekejap, kau tolong aku jap. Bos, tak boleh bos. Tak cukup bos. Apa benda yang tak cukup? Pekerja bos. Tu dia tak habis. Alhamdulillah, di atas sokongan orang ramai, pelanggan kami makin bertambah. Dengan ini, kami membuka peluang pekerjaan untuk anda yang betul-betul mahir dalam bidang aircon kereta. Gaji yang ditawarkan bermula daripada 3,000 hingga 4,000 bagi mereka yang mampu untuk mengenal pasti masalah kereta customer dan boleh menyelesaikan dengan senyuman walau apa jua keadaan. Tak lupa juga, di sini anda berpeluang untuk kenaikan pangkat dan gaji. Ada bonus, ada allowance, ada OT. Tak lupa, paling penting, AWSP dengan sok-sok. Apa tunggu lagi? Jom bina kerjaya bersama kami. Bagi tekan link komen dekat pin komen tu. Honda tak ada lah. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Sampai Dino pun boleh makan kan? yang paling best miso. Miso. Jangan baik-baik. Abang Casper kita pun datang untuk tengok. So abang ada join sekali untuk projek ni ke sebenarnya? Kita special request daripada uncle untuk buat dia punya satu single. So hari ni abang kira datang pun untuk tengok result dia lah. Betul. Okey. So uncle punya kereta tak tahulah dia orang dah settle ke tak. Cuma tadi mula daripada 230. Sekarang dia dah dapat 299. Oh, lagi satu je 300. Yes. Macam bumbung ah. Tengok boleh lawan tak 1JZ punya api. Kan 1J ke 2J? 1J punya api depan kan. Nanti boleh battle lah kan. Apa yang nak tahu, boleh lawan ke tak boleh lawan, korang kena datang Retro Havoc. Okay guys? Tak, dia dah buat dah depan. Bagilah review. Bawa kita orang pusing-pusing lah. Boleh je, tak ada masalah pun, datanglah bengkel. Kita dapat duduk sebelah jadi lah. Tak apa nak, abang ambil kereta kat rumah, aku bawa je. Lagi senang kan? Lagi senang. Ya, haus. Kan? Dia kena top up air betul. Dia dah haus. Masih mencari. Dia sekarang ni tengah mencari apa? Punca apa? Punca kenapa air dia tendang. Dia on the way nak overheat. So sekarang ni tengah cari solution lah. Takut ada apa-apa ke. So kalau boleh, tak nak lah sampai benda tu jadi kan? Oh, sebenarnya semua masih menanti lagi keputusan terakhir untuk Dino SD3 Uncle ni. So kita nak juga cuba dapatkan Uncle tu hari ni juga. Kita tak nak datang untuk second time, third time. Kita kalau boleh bila Dino tu kita nak sekali je. Apa, nanti Abang Zack orang cuba sebaik mungkin lah untuk dapatkan fine tuning yang terbaik lah untuk kereta ni kan. Jom kita tanya Uncle, sekarang ni macam mana? Apa cerita ni Uncle? Tengah adjust petang kita. Okey. Tengah cari botol Castrol. untuk tak boleh, Castrol tak boleh. Botol mana? Botol mana?
Ada jumpa apa-apa punca lagi tak Uncle? Itu je lah rasanya. Air semua okey je. Cuma nak bagi dia perjalanan optimum lah. Optimum pula. So Uncle tuning ni untuk pakai minyak apa? 95 ke 97 ke 100? Road 100. Road 100. Kau pakai V-Power ke? V-Power campur-campur kadang-kadang. Tapi dua tu je lah. Kalau tak ada lah. Yes. Road 100 dengan V-Power tu je. Bagus saya Uncle sekarang job kira lebat jugalah Uncle Boleh pakai Road 100. Sebab tu miskin nasib minyak mahal. Aqua dah bagi tahu lah. Mungkinan Uncle punya kereta kalau tengok pada ni lah. Tadi sebenarnya diorang dah tune untuk kali pertama dia dapat 230. Oh, dah dapat dah. Kita santai tadi. Aqua cakap dapat 127 je. Sama dengan tiba aku. Tadi RPM 4,000 lebih 238. Bos 07 tadi. Ni pun apa? Bos maksimum 1 aja. Okey lah, sesuai lah untuk kereta show 200 lebih. 350 lah. Ya. Sekarang kau berubah Berapa kan? 316 horse. Ada lagi boleh. Ada lagi. Yes. Okey, so 316. Masih mencari lagi. Cuba sebab orang cuba untuk dapatkan 325. Dia macam tak cukup jerit, dia boleh lagi lah. Ya. Uncle cakap tadi RPM 7 ada 2 lagi RPM. Ya. Korang nak tahu tak yang tune 300 tadi tu siapa yang tune sebenarnya kan? Janganlah. Ni. Dia cover. Dia low profile, dia cover line je kan. Dia tak nak tunjuk orang kan. Settle dah. Tak boleh lebih-lebih. Susah sangat, tak boleh settle kan. Aku lah kena datang kan. Ni boleh lagi ni tapi Saya. Siapalah aku ini untuk memintamu. Walaupun Abel punya rumah daripada sini 2 minit je, dia sanggup makan sama-sama kat sini Hari ni Uncle belanja lah makan-makan ni lah. Betul, semua. Dia catering sendiri lah. Betul lah, semata-mata sebab dah suruh semua orang datang. Okay guys, Retro Havoc guys, 31 bulan, jangan lupa guys. Kaki speed ada. InsyaAllah ada. Wafa, memang. Abang Amir dah ada. Tipu Abang kalau tak ada, pergi tengok Retro Havoc punya page, bukan Abang Amir ada. So korang boleh datang beramai-ramai, betul? Betul. So siapa yang nak baju ke, stiker ke, boleh Roger. Abang Kaki speed kan? Dia bagi poster 100 ke 1000 orang terawal ke? Kita print 6,000 poster. 6,000 habis. Terawal. Banyak tau. So yang tak pergi tu rugi lah. So estimate lah. Abang Ali agak-agak ada cakap tak untuk tahun ni berapa puluh ribu orang datang? Tak ada. Tak ada. 30,000 lebih kot. Lebih So yang 29,000 lebih tu semua datang nak jumpa Abang Amir Tiup sikit Adi, tiup. Wow. Okay, final run. Dan terakhir dah dia, cukup lah. Dah kita dah cakap 320. Angkat tak saya. Ini berkat Adi yang tiup. Sebab Adi tiup lah dapat 322 kan. Tu baru tiup. Jangan baik-baik. Cerita dia untuk hari ni aku rasa sampai tu je lah. Dan terakhir dah tu. Dengan setup ni Uncle berjaya lah dapat horsepower lebih kurang dalam 322. Apa pun kita nak ucap tahniah lah dekat Uncle sebab dia berjaya dapatkan horsepower yang dia nak. Biasa je. Tak boleh.
kata-kata diam je. Habis diam je. Kau tak boleh lepas sini lah. Tak boleh lepas sini lah. Habis. Kita pun turut sama-sama bangga juga lah dengan apa yang dia dah dapat ni kan. Okey, semua dah terduduk selesai Semua dah selesai lah. Abel pun dah nampak. Tak boleh lah fight Abel lah. Jauh perjalanan. Tak nak cakap. Kita tunggu. So, nanti pertandingan tengok Abel cakap dia punya kurang-kurang dalam 4 meter lah. Tadi Uncle punya dalam 1 meter je. Dia mesti cari lagi 3 meter lah. Dia malu-malu lagi lah. Masih mencari rentak. So Abel bagi dia shot tu. Masih nak merangkak Angka masih nak merangkak. Masih nak merangkak. Tapi tak apa. Kita bagi chance dulu. Bagi chance dulu. Tahniah lah Uncle dapat 3-2-2 lah. 3-2-2. Wah. Edit. Dia dah simpan dah siap file tu. Keluar je tadi Zaidi. Kamera baru tunjuk lah. So itulah cerita dia untuk hari ni kan. Kita pun tak ada cerita banyak lah. So bagi siapa yang mungkin lah korang ada turun untuk Retro Aimbot tu lah, sama-sama lah korang pergi meriahkan kan. Macam kita tengah fikir-fikir tengok kan. Tengok macam ni kan. Lagi je. Tengok macam mana dulu. Kita mungkin pergi jalan je lah. Pergi jalan. Atas tu shopping mall. Mudah-mudahan tengok macam mana. Kau ni kita pergi retro nak tengok Choi Motorsport. Lain macam. Hai kawan Choi. Mana nak? Dia tak ada pula hari ni Ada ini lah tahu dia. Ada. Dia tak mana. Dia kan Honda dia legit. Macam itulah cerita kita kat hari ni kan. So siapa-siapa yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Support lah kita punya YouTube, TikTok Abel. Orang tengok TikTok. Orang tengok TikTok Abel 122,000. Tak ada pergi subscribe TikTok dia kan. Sampai hati Thank you. Di BKL. So subscribe kita, support lah kawan-kawan kita. Selamat ada social media ni kan. So kita terus majukan motorsport di Malaysia. So semua kat sini influencers lah. Kita nak cerita banyak, kita nak akhiri rancangan ini. Assalamualaikum.